Ini company Afan Capital ke? Ya, cik. Sebelum tu boleh tak saya tahu? Idin, awak bukan scammer kan? Bukan, saya ada office punya, cik. Oh, sebab macam ni, baru-baru ni saya ada buat pinjaman kat TikTok. Ya. Lepas tu silap saya jugalah, saya tak tengok betul-betul akaun dia. Sebab dia tak ada tunjuk muka pun. Oh, you sudah kena scam lah ni macam cerita. Malam tu saya urgent sangat nak pakai duit. Lepas tu, dipendekkan cerita, kiralah saya lulus lah. Tapi dia ada hantar saya cek RM8,000. So untuk tebus cek tu, dia suruh saya bayar deposit dulu dalam RM1,000 lebih. You sudah bayar ke? Sudah. Oh, so itu cik ada Lepas dapat? tu Pak dia kata untuk tebus cek tu kena tunggu dalam 2-3 hari macam tu lah. Mhm. Dan dalam lusa macam tu saya tengok balik dalam akaun saya dah tak ada dah RM8,000 tu. Dia tendang. Oh, so you possible sudah kasih dia 1,000 lebih, itu cek dia ada hantar, tapi dia sudah masuk bank, esok biarkan itu cek tenang kedua. Ya betul. Oh, sudah report polis semua lah.